Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tarikh 18 November 2025 menjadi satu tarikh hitam bagi seluruh warga Indonesia apabila banjir besar melanda kawasan Aceh serta beberapa wilayah di Sumatera Utara dan Barat akibat hujan lebat berterusan. Banjir ini menyebabkan paras air banjir meningkat sehingga mencapai 2 meter atau lebih sekaligus menenggelamkan banyak kediaman penduduk dan kemudahan awam. Menurut statistik terkini, jumlah kehilangan nyawa hampir mencecah 1,000 orang, kira-kira 500,000 orang lebih cedera manakala 200 lebih orang dilaporkan masih hilang dan sedang dicari oleh pasukan penyelamat. Keadaan ini bukan sahaja membawa kesedihan mendalam kepada keluarga mangsa, malah memberi kesan besar terhadap kehidupan masyarakat setempat. Aceh sememangnya mempunyai sejarah bencana alam yang besar. Sebelum terjadi banjir pada tahun 2025 ini, bencana paling dahsyat yang pernah melanda wilayah tersebut ialah gempa bumi dan tsunami Sumatera Hindia pada tahun 2004 yang dikenang sebagai antara bencana alam yang paling tragis dalam sejarah Asia Tenggara. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mendoakan kesejahteraan dan kekuatan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Sumatera Utara dan Barat agar mereka diberikan ketabahan serta dipermudahkan segala urusan dalam menghadapi ujian ini. Kami daripada warga USAS, khususnya Kelab Taha AU, merakamkan takziah kepada ahli keluarga mangsa yang terkorban dan menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk terus berikan semangat dan sokongan. Jika ada kemampuan lebih, boleh salurkan sumbangan kepada warga di sana. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua NGO yang terlibat dalam misi bantuan ini. Antaranya ialah Yayasan Mawaddah, Irish iaitu iRelief and Humanitarian Outreach Malaysia atas kesudian memberikan sumbangan. Semoga dengan sedikit sumbangan ini dapat meringankan beban masyarakat Aceh yang terkesan akibat bencana ini. Sekian.